awak operate tonsil. Nanti saya operate telinga, kita go episod lain. Ya kita go saya cerita. Best cerita dia. Amal pun dia cerita. Kita dia punya function lebih kurang sama ya, cuma itulah aku rasa tapi kalau telinga dengkur masih ada lagi. ada. Apa? Tak, engkau ada kawan-kawan yang pernah kena tonsil sampai tahap tonsil bekak sampai operate lah kan? Ini first time aku pun tak ada. Itu yang nak tanya macam mana jadi, macam mana dia operate. Member aku ada cerita dia. Member aku ada, tapi dia aku dulu masa aku sekolah lah, dia cerita kat aku dia tidur dengkur kuat tau. Dengkur kuat, lepas tu dia kata dia buat operation buang tonsil, lepas tu dah okey dah. Aku budak-budak sekolah menengah kan. Buang ke? Dia buang. Dia kata elok dah kan. Aku cakap okey lah. Maksudnya kalau kata pergi dekat doktor cakap saya nak buat tonsil, tak ada sakit apa, boleh? Dia akan sakit. Dia akan dengkur, masalah dengkur yang kuat. Salah satu dengkur dia kuat, dia kuat sangat Dia dengkur yang kuat sangat. Dengkur macam biasa-biasa itu okey. Ada dengkur ni sampai kau sangkut nafas, sampai kau ada satu masa tu kan kau dia tersedap. Dia terangkat tu kan. Itu masalah tonsil, dia akan menutup habis. Jadi tonsil tu dia salah satu sebab dia membesar sebab lemak ke apa ke macam ni? Tak, dia besar sebabkan dia kena virus je. Salah satu dia sebab virus. Dia akan jadi lebih besar. Tapi kalau lelaki dewasa normal, dia akan aku beritahu saiz kan. Selalu normal saiz dia dalam 2 cm ke bawah tu dia kira okey. Maksudnya tak mengganggu kau punya pernafasan. Tapi aku punya itu bila aku dah buat operate, dia dah bagi report lah kan berapa saiz aku kan. So saiz aku normal, belum bengkak lagi, dah 3.5 cm. Ui, tu normal tau. 3.5 cm. Belum bengkak. Belum bengkak. Kalau bengkak memang penuh. Dua-dua. Tak, yang sebelah kiri dia kurang 0.5. Faham. 3 dengan 3.5 tapi lah. dua-dua still lebih lah daripada saiz biasa. Dua-dua still lebih daripada 2 cm. Jadi dia punya grade tu kira macam ruang pernafasan tu dah kira sempit sikit lah. Tapi bila bengkak tu sempit habis lah. Waktu bengkak tu kalau kau makan pun sakit lah. Okey, dia ada kala sakit, ada kala tak sakit. So sebab macam tahun-tahun sebelum-sebelum ni aku demam, tonsil aku bengkak. Macam tahun lepas aku dia refer KPJ tau. KPJ tengok aku ni besar gila tau. Aku cakap okey, lepas tu doktor tanya aku, makan sakit tak? Tak sakit. Tapi aku demam. Dia pun pelik tau. Kau betul tak sakit? Sakit, saya makan okey ni. Demam je kan. Lepas tu tapi dia dah dapat detect besar. Dia dah detect besar. Faham. Cuma dia ingatkan aku punya ni normal besar. Lepas tu dia tanya aku, kalau tak sakit besar ke? Saya tak check lah pula tak sakit. Takkan gua tak sakit Kita mana dah tengok besar tak besar. Takkan kita tak pergi klinik pula check besar tak besar kan. Mungkin dia tanya tu dia dah trigger kan. Dia dah tahun lepas. Jadi tahun ni isu dia lebih besar. Lepas tu aku pergi refer konsultan yang lain juga, Columbia. Lepas tu tapi isu dia lah tonsil ni kalau kau sakit, demam ke apa, 5 hari tak kebah. Itu dia punya tanda-tanda dia. Simptom dia. Demam kau 5 hari takkan kebah. Dia lebih 5 hari dia kebah. So kalau setahun tu kau kerap demam. Kau kerap demam. Tapi isu aku tak kerap demam setahun. Tapi bila aku demam, aku teruk. Bila demam aku teruk dan bengkak tonsil. Itu isu dia. Jadi bila aku refer hospital, doktor tu dia 50-50. Dia kata, Amar nak proceed ke tak kan? Sebab Okey gang, sorry. Tadi ada masalah teknikal. Jadi kita recording kita terhenti seketika. Betul. Okey. Panggilan yang perlu dijawab. Panggilan bukan panggilan ilahi tapi panggilan yang perlu dijawab. Tidak jadi cerita dia panjang. Kau dalam masalah. Tidak cerita dia kerja panjang. Kita dah kahwin, kita faham. Dia belum kahwin, dia dah faham. Panggilan tu penting. Alhamdulillah. Okey. 50-50. Apa ni 50-50? Special case lah. Special case. Okay, special case aku, dia macam ni.